Malapetaka melanda semasa penurunan di lurah curam yang dikenali sebagai bottleneck. 11 pendaki maut di puncak kedua tertinggi dunia selepas runtuhan salji menghanyutkan beberapa pendaki dan menyebabkan yang lain terperangkap. Setiap pendaki yang menawan puncak K2 perlu melangkah melepasi mayat di sepanjang pendakian. Ini adalah 2 Ogos 2008 pada ketinggian 27,000 kaki. K2 baru saja meragut nyawa 11 pendaki dalam satu hari selepas pasukan pemasang tali membuat kesilapan maut yang tidak sepatutnya berlaku. Jika ini adalah mana-mana gunung lain, mereka mungkin boleh terselamat. Tetapi K2 segera menghukum kesilapan mereka dengan akibat yang mengerikan. 11 mayat itu masih kekal di atas sana hingga ke hari ini. Kerana apabila anda memutuskan untuk menjejakkan kaki di K2, anda benar-benar terasing daripada seluruh dunia. Helikopter tidak boleh terbang melebihi 20,000 kaki. Jika anda tidak berjaya turun, K2 akan menjadi rumah anda selama-lamanya. Beberapa mayat ditemui dalam keadaan sempurna, dengan peralatan dan pakaian mereka masih utuh. Seolah-olah masa terhenti dan enggan bergerak semula. Daripada seorang bapa berumur 45 tahun yang mengorbankan nyawanya untuk anaknya, hinggalah kepada pendaki-pendaki yang memandang ketua mereka tepat di mata dan menentukan nasibnya. Ini adalah kisah 23 pendaki yang dibekukan oleh K2. Selamat datang ke Ekstrim. Muhammad Ali Satpara dari Pakistan memulakan kejayaannya sebagai porter pada usia 20-an. Dia mendaki dari membawa beg orang lain dengan bayaran kurang daripada $12 sehari, sehingga menjadi pendaki gunung paling terkenal di Pakistan. Menjelang tahun 2020, beliau telah menawan 8 daripada 14 gunung di dunia yang melebihi 26,000 kaki, termasuk Lhotse, Makalu yang terkenal sukar dan juga K2 yang berjaya didaki pada musim panas 2018. Namun begitu, itu tidak menyelamatkannya daripada hilang di K2 pada tahun 2021 dalam keadaan yang sejujurnya kedengaran seperti filem seram. K2 tidak pernah berjaya didaki pada musim sejuk walaupun sekali dalam lebih 70 tahun percubaan. Setiap puncak lain setinggi 26,000 kaki di bumi akhirnya telah berjaya didaki pada musim sejuk. Hanya K2 sahaja yang belum. Gunung setinggi 28,251 kaki ini terletak di banjaran Karakoram dan ia menghasilkan cuaca yang begitu ekstrim sehingga musim sejuknya membuatkan Everest kelihatan lebih jinak. Saya bercakap tentang suhu di bawah minus 60 darjah Fahrenheit. Angin melebihi 120 batu sejam dan tingkap cuaca ke puncak yang sangat singkat. Bagi pendaki gunung yang obses dan bersemangat, K2 lebih seperti buah terlarang. Pendaki terhebat dari setiap generasi telah cuba menawan puncak K2 pada musim sejuk dan terpaksa berundur. Sehinggalah pada 16 Januari 2021, satu pasukan dari Nepal berjaya melakukannya. Mereka berjaya mencapai puncak K2 pada musim sejuk buat kali pertama dalam sejarah. Sudah tentu, Muhammad berasa kecewa. Tetapi dalam masa yang sama, dia juga berasa terdorong. Kerana rakyat Pakistan menganggap K2 sebagai gunung mereka, kejayaan pendakian musim sejuk pertama oleh seorang lelaki Pakistan dari sebuah kampung berhampiran Skardu yang bermula sebagai porter akan membawa makna yang tidak dapat digambarkan sepenuhnya oleh sijil pendakian. Tetapi kejayaan pendakian oleh rakyat Nepal adalah detik yang telah dinantikan oleh dunia pendakian sejak tahun 1980-an. Dan jika rakyat Nepal boleh melakukannya, dia pasti boleh juga. Dan untuk menambah satu lagi cabaran, dia akan mencuba tanpa menggunakan oksigen tambahan. Jadi pasukan Muhammad tiba di gunung itu untuk percubaan mereka tidak lama selepas itu. Rakan-rakannya ialah John Snorri, berumur 47 tahun, dari Iceland, orang Iceland pertama yang menawan puncak K2, dan Juan Pablo Mo, berumur 33 tahun, dari Chile, yang merupakan orang terpantas pernah mendaki Everest dan Lhotse tanpa oksigen tambahan. Turut bersama mereka ialah anak lelaki Muhammad, Sajid, yang berumur 21 tahun. Mencuba mendaki K2 pada musim sejuk seperti yang dilakukan oleh ketiga-tiga mereka bermakna beroperasi dalam keadaan di mana badan sedang mula gagal berfungsi. Badan tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Ia hanya boleh bertahan untuk tempoh masa yang terhad sebelum sistem yang memastikan seseorang itu hidup mula gagal berfungsi. Setiap keputusan di K2 adalah keputusan hidup atau mati. Pasukan itu, seperti ramai lagi di gunung pada malam itu, meninggalkan Kem 3 pada ketinggian 24,000 kaki pada malam 4 Februari. Mereka berlumba dengan tempoh cuaca baik yang amat singkat.
dan terus mara dalam kegelapan mutlak serta suhu yang membeku. Pendakian ini sudah pun kelihatan sukar apabila mimpi ngeri sebenar muncul hanya beberapa jam selepas pendakian bermula. Di tengah kegelapan itu, lampu kepala mereka menyinari tepi sebuah rekahan besar yang kelihatan tidak berpenghujung, melintang tepat di satu-satunya laluan ke puncak gunung, seperti luka terbuka di atas ais. Bagi pendaki lain di gunung pada malam itu, inilah pengakhiran perjalanan mereka ke puncak. Mereka melihat kekosongan gelap itu dan terus berpatah balik. Ia tidak berbaloi. Muhammad, John, Juan dan Sajid muda membuat pilihan yang berbeza. Ketika yang lain berundur ke tempat selamat, keempat-empat lelaki itu melompat merentasi jurang yang menakutkan itu. Pada ketika ini, mereka kini benar-benar bersendirian. Mereka terus mendaki sehingga mereka sampai ke satu tempat berhampiran kawasan sempit pada ketinggian sekitar 27,000 kaki, di mana pengatur oksigen Sajid rosak dan dia rebah akibat keletihan. Ayahnya, Ali, membawa tangki oksigen tambahan sebagai langkah berjaga-jaga. Tetapi itu juga gagal kerana topeng oksigen Sajid turut mengalami kerosakan. Jelas dia tidak dapat mengikut rentak mereka. Jadi Muhammad memandang anaknya dan memberitahunya supaya kembali ke kem 3, berehat dan tunggu. Kemudian, dia berpaling dan meneruskan pendakian bersama John dan Juan. Kali terakhir seseorang melihat mereka masih hidup adalah di atas kawasan sempit itu kira-kira jam 10.00 pagi pada 5 Februari. Di bawah di kem 3, Sajid menunggu selama sehari penuh, memerhati cerun untuk sebarang tanda mereka sedang turun. Dia lemah dan ribut salji sedang datang. Jadi, dia terus turun ke kem asas. Apabila dia sampai di sana, dia segera membunyikan amaran dan bantuan dihantar. Helikopter tentera Pakistan mencari sehingga 20,000 kaki dalam beberapa hari berikutnya. Sebuah jet tentera udara berlegar di kawasan gunung atas. Mereka tidak menemui apa-apa. Dan itulah salah satu sebab K2 sangat berbahaya. Helikopter tidak boleh melepasi 20,000 kaki walaupun pada hari cuaca baik. Pada 18 Februari 2021, pihak berkuasa secara rasmi mengisytiharkan ketiga-tiga lelaki itu hilang dan dianggap telah meninggal dunia. Operasi menyelamat kini hanya masuk akal untuk membawa pulang mayat. Dan 4 bulan kemudian, pada 26 Julai 2021, pasukan Sherpa yang memasang tali di atas kem 4 menemui mayat Muhammad, John dan Juan berhampiran kawasan sempit itu. Muhammad berada kira-kira 980 kaki di bawah puncak, terikat pada tali tetap dengan alat penurun angka 8, manakala John berada lebih atas di sepanjang tali itu. Apabila anda mendaki K2, anda menggunakan pengapit mekanikal yang dipanggil Jumar. Anda hanya bertukar kepada alat penurun angka 8 apabila anda sedang turun menggunakan tali. Menemui Muhammad sudah bersedia untuk turun, bermakna mereka tidak mati beku semasa mendaki, mereka sedang dalam perjalanan turun. Dan memandangkan betapa tinggi mereka berada di atas gulung itu, ini memberi petunjuk kuat bahawa mereka benar-benar telah melakukannya. Mereka sampai ke puncak, mencapai sesuatu yang mustahil dan meninggal dunia dalam perjalanan turun. Tetapi kita tidak akan pernah tahu dengan pasti kerana mereka tersebar di zon maut. Muhammad ditemui 984 kaki di atas bottleneck. Lagi 328 kaki dari situ terbaring John Snorri, tergantung pada tambatan yang patah. Dan Juan Pablo Mo berada paling bawah sekali, berhampiran tempat sepatutnya kem 4, melengkung rapat seperti bayi yang membuai dirinya hingga tertidur. Dia kelihatan telah turun mendahului yang lain, berhenti untuk menunggu mereka dan mati kesejukan di kawasan terbuka. Sajid mendaki gunung itu menuju kepada bapanya. Dengan bantuan pasukannya, dia dengan berhati-hati menurunkan mayat beku bapanya ke salji berhampiran kem 4. Dan di sana, berdiri di atas tebing curam dengan jurang K2 di bawahnya, seorang anak lelaki melaksanakan upacara pengebumian Islam dan akhirnya mengebumikan bapanya. Kemudian, dia mendaki lebih tinggi ke arah John dan menemui apa yang telah dinantikan oleh para penyiasat. Sebuah kamera GoPro tersembunyi di dalam pakaian John. Adakah ia akan menunjukkan puncak? Adakah ia akan membuktikan bahawa Muhammad telah melakukan apa yang ingin dilakukannya di sana? Seluruh dunia menahan nafas kerana jika kamera itu mengandungi walaupun beberapa saat rakaman, ia boleh mengubah sejarah. Ia akan membuktikan bahawa mereka telah menakluk K2 pada musim sejuk sebelum gunung itu meragut nyawa mereka. Tetapi K2 bukan sahaja sejuk, malah kejam. Suhu ekstrim di zon maut itu telah sepenuhnya mematikan bateri dalaman kamera tersebut.
Jadi apabila GoPro itu akhirnya dikeluarkan dan dianalisis, ia hanya menghasilkan satu bingkai yang rosak dan cap masa menunjukkan tarikh rawak dari beberapa tahun yang lalu. Ia tidak berguna. Rakaman dan kebenaran tentang saat-saat terakhir mereka telah musnah. Kita mungkin tidak akan pernah tahu sama ada mereka sempat berdiri di puncak sebelum mereka meninggal dunia. Gunung itu menyimpan rahsianya. Sementara Muhammad dan Juan diberikan tempat persemadian terakhir di Kem 4 oleh Sajid. Perjalanan John Snorri berakhir dengan cara yang berbeza. Keluarganya terbang dari Iceland ke Pakistan pada tahun 2022 dan menyaksikan percubaan untuk membawa pulang jasadnya gagal. Sehingga akhirnya mereka menerima hakikat bahawa jasadnya masih kekal di situ. Di mana Sajid menemuinya, terikat pada tali tetap di atas kawasan sempit pada ketinggian 27,600 kaki. Ia mungkin kedengaran pelik, tetapi cubaan untuk mengambil mayat dari zon maut selalunya sama berbahaya dengan pendakian itu sendiri. Pada ketinggian 27,600 kaki, di mana udara sangat nipis, mayat manusia yang beku menjadi seperti bongkah ais yang keras, dengan berat melebihi 200 paun. Mengalihkan beban mati itu menuruni dinding hampir menegak, yang licin seperti ais memerlukan sekumpulan pendaki, di mana setiap seorang mempertaruhkan nyawa mereka pada setiap langkah. Legasi Muhammad kekal tidak terjejas oleh ais. Pakistan menamakan dinding pendakian, taman dan sebuah institut sukan lasak sempena nama beliau. Tetapi bencana musim sejuk 2021 bukanlah kali pertama K2 memerangkap pendaki di bahagian tertingginya. Untuk memahami kengerian sebenar dan tidak dapat dielakkan gunung yang ganas ini, kita perlu kembali lebih jauh ke musim yang pertama kali menunjukkan kepada dunia apa yang benar-benar mampu dilakukan oleh gunung ini. Ogos 1986, atau seperti yang dipanggil oleh dunia pendakian, musim panas hitam. Sebelum tahun itu, K2 telah menyaksikan hanya sedikit kejayaan pendakian ke puncak dan lebih sedikit lagi tragedi berskala besar. Tetapi tahun 1986 berbeza. Kem pangkalan dipenuhi dengan bilangan ekspedisi yang tidak pernah berlaku sebelum ini dari seluruh dunia. Ia adalah gabungan yang tidak stabil antara ego yang besar, cita-cita yang kuat dan kebanggaan negara. Dan di tengah-tengah suasana yang sesak dan sangat kompetitif ini, terdapat dua pendaki British yang luar biasa, masing-masing mengejar pencapaian bersejarah mereka yang tersendiri. Yang pertama ialah Alan Ross, seorang pendaki British berumur 34 tahun yang gemar hidup di ambang bahaya. Dia seorang yang gelisah, bercita-cita tinggi dan sentiasa mencari laluan yang lebih mencabar. Sementara pendaki lain menggunakan pasukan besar, tali tetap dan oksigen berbotol untuk menakluk Himalaya secara perlahan. Alan memperjuangkan pendakian gaya alpine. Dia akan mendaki puncak-puncak besar dan berbahaya seperti Janu atau Nuptse hanya bersama seorang rakan, seutas tali dan sebuah beg galas berisi makanan. Mendaki secepat mungkin. Tiada oksigen, tali tetap atau sokongan. Itu bermakna sedikit hembusan angin yang tak kena, satu tergelincir kecil bersamaan maut. Dia melakukan ini kerana baginya, mendaki bukan sekadar sukan, tetapi merupakan dedikasi hidupnya. Perasaan bergerak di medan yang boleh membunuhnya jika dia tersilap, membuatkan dia sangat fokus. Dan menjelang pertengahan 1980-an, tiada kawasan yang menawarkan perasaan itu seperti K2. Alan sudah pun mencuba sekali sebelum ini pada tahun 1983 dan gagal. Dia tidak akan pulang dengan tangan kosong lagi. Rancangan asal ekspedisi Alan adalah untuk menakluki K2 melalui rabung barat lautnya yang terkenal sukar. Tetapi K2 mempunyai cara untuk menggagalkan, walaupun rancangan yang paling rapi. Selepas berminggu-minggu bertarung dengan ribut yang tidak henti-henti, runtuhan salji dan keletihan yang lampau, pasukan asal Alan telah berpecah. Kebanyakan daripada mereka memutuskan untuk mengemas dan pulang ke rumah. Tetapi Alan enggan berputus asa. Dia memutuskan untuk kembali semula. Dengan teman wanitanya yang sedang mengandung menunggu di England. Ini mungkin pendakian terakhir Alan yang benar-benar berbahaya sebelum dia menetap. Jadi, didorong oleh gabungan berbahaya antara cita-cita dan keputusasaan, Alan membuat keputusan yang menentukan. Dia meninggalkan laluan asalnya dan bergabung dengan ekspedisi Julie Tallis, sebuah kumpulan yang terdiri daripada pendaki dari Austria dan Poland. Julie, yang berusia 47 tahun dan ibu kepada 2 orang anak, merupakan seorang pengendali kamera pakar dari England. Beliau berada di sini untuk mencipta sejarah sendiri dengan menjadi wanita British pertama yang menawan puncak K2. Dan itu adalah satu matlamat yang serius kerana pada masa itu, rakyat British sudah pun mempunyai sejarah yang membanggakan
tetapi belum lengkap dalam pendakian Gunung Himalaya. Ya, Edmund Hillary telah membawa ekspedisi British ke puncak Everest pada tahun 1953. Tetapi pada masa itu, K2 masih belum pernah mempunyai pendaki British di puncaknya. Alan dan Julie berhasrat untuk mengubah perkara itu. Mereka merancang untuk menakluki K2 melalui laluan standard Abruzzi. Dan pada masa itu, apa yang sebelum ini merupakan ekspedisi berasingan telah menjadi satu pasukan spontan seramai 7 orang. Semuanya berusaha untuk menawan puncak yang sama melalui laluan yang sama. Menjelang awal Ogos, kesemua 7 pendaki telah sampai ke Kem 4 bersama-sama pada ketinggian 26,000 kaki, iaitu tempat rehat terakhir sebelum ke puncak. Pada pagi 4 Ogos, Alan, tanpa pemandu atau rakan, berusaha untuk menawan puncak. Dia membuka laluan seorang diri melalui salji tebal untuk sebahagian besar pendakian, walaupun 2 pendaki Austria mengejarnya kemudian. Mereka sampai ke puncak bersama-sama sekitar jam 4 petang. Alan mungkin mengambil masa seminit untuk menikmati pengalaman itu. Dia telah berjaya. Dia adalah orang Inggeris pertama yang menakluk K2. Tetapi di gunung yang ganas itu, kemenangan hanyalah satu ilusi. Mencapai puncak adalah saat di mana anda berada dalam bahaya yang paling besar, kerana sekarang anda perlu turun semula. Alan dan yang lain mula turun dengan cepat. Mereka tahu mereka perlu turun dengan cepat sementara matahari masih ada. Tetapi kira-kira 500 kaki di bawah puncak, mereka melihat 2 sosok masih. Walaupun cahaya matahari semakin malap, terus mendaki ke atas. Ia adalah Julie dan Kurt Diemberger, seorang pendaki dari Austria. Alan dan para pendaki Austria cuba memujuk mereka supaya berpatah balik. Mereka memberi amaran bahawa sudah terlalu lewat untuk membuat percubaan ke puncak dengan selamat. Tetapi Julian dan Kurt begitu hampir, mereka enggan berpatah balik pada ketika itu. Jadi Alan dan pasukannya meneruskan penurunan mereka ke Kem 4, manakala Julian dan Kurt terus mendaki. Mereka akhirnya sampai ke puncak hampir jam 7 malam. Mereka juga telah mencipta sejarah. Tetapi mereka juga telah masuk ke dalam perangkap. Kerana apabila mereka mula turun, kegelapan dan keletihan melanda mereka seperti dilanggar kereta api. Dan di suatu tempat tinggi di gunung itu, semasa mereka menuruni, Julie tergelincir dan terjatuh. Disebabkan kedudukannya dan hakikat bahawa dia terikat dengan Kurt, kemalangan itu menyebabkan dia cedera parah dan memaksa dia serta Kurt melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan. Menghabiskan sepanjang malam di salji terbuka pada ketinggian lebih 27,000 kaki tanpa kemah. Itu sahaja pilihan yang ada. Atau terus menuruni gunung dalam gelap, letih dan cedera. Mereka secara ajaib terselamat pada malam yang membeku itu dan berjaya turun ke Kem 4 pada keesokan paginya, di mana mereka bertemu semula dengan Alan dan pendaki lain. Dan ia tidak boleh datang sesaat lebih awal kerana sebaik sahaja semua pendaki akhirnya berkumpul di dalam kemah nailan mereka yang rapuh, satu ribut mega besar yang berlarutan selama beberapa hari melanda Kem 4 sepenuhnya. Dan inilah satu perkara tentang cerun atas K2. Tidak seperti Everest yang dikelilingi oleh puncak-puncak jiran yang memberikan sedikit perlindungan. K2 terletak lebih ke utara dan sangat terasing secara berbahaya. Jadi apabila sistem cuaca melanda cerun atas, ia membawa salji dan angin kencang berkuasa taufan yang berterusan, menghentam apa sahaja atau sesiapa sahaja yang bergerak. Untuk menjadikan keadaan lebih ekstrim, apabila sistem tekanan rendah yang besar bertembung dengan gunung, tekanan udara menurun dengan begitu mendadak sehingga ia sebenarnya mengurangkan jumlah oksigen yang tersedia dalam udara, menjadikan zon maut itu lebih menyesakkan nafas. Dan kerana landscape bahagian atas K2 berbentuk piramid yang curam, tiada dataran luas dan rata untuk berlindung dengan selamat semasa ribut. Kem 4 sebenarnya hanyalah sebuah tebing salji dan ais yang condong secara berbahaya, terletak pada ketinggian kira-kira 26,000 kaki. Kebanyakan pendaki menganggapnya sebagai tempat persinggahan rehat semalaman sebelum turun ke tempat yang lebih selamat. Tetapi ribut ini telah mengubahnya menjadi penjara di altitud tinggi. Ribut itu mengganas selama 6 hari. Angin melebihi 100 batu sejam. Suhu turun hingga negatif 40 darjah Fahrenheit. Anda sudah tahu apa yang berlaku kepada tubuh manusia di zon maut. Sekarang bayangkan, terperangkap di sana, tidak dapat bergerak selama berhari-hari. Di dalam kemah, masa terasa samar. Makanan habis. Lebih teruk lagi, gas dapur mereka juga habis. Tanpa gas, mereka tidak dapat mencairkan salji untuk dijadikan air minuman.
Kehilangan air yang teruk berlaku dengan cepat, menjadikan kesan kekurangan oksigen yang sudah pun dahsyat menjadi lebih teruk. Mereka perlahan-lahan sedang mati, terperangkap dalam beg tidur, mendengar angin yang mengancam untuk menerbangkan kemah mereka dari lereng curang gunung itu. Mereka hanya mampu menunggu. Pada malam 7 Ogos, ketinggian yang melampau meragut mangsa pertamanya, Julie Tallis. Dia tidak dapat pulih daripada jatuh itu, dan hari-hari tanpa makanan, air atau oksigen yang mencukupi terlalu berat untuk tubuhnya tanggung. Dia meninggal dunia dengan tenang di dalam kemahnya, betul-betul di sebelah Kurt. Dan ribut terus mengganas tanpa belas kasihan. Menjelang pagi 10 Ogos, satu keheningan aneh akhirnya menyelubungi gunung itu. Ribut dahsyat itu akhirnya telah berakhir. Ini adalah peluang sempit dan singkat untuk melarikan diri. Dan para yang terselamat tahu bahawa jika mereka tidak turun segera, tiada seorang pun daripada mereka akan keluar dengan selamat. Sekarang atau tidak sama sekali. Tetapi bagi Alan, cuaca yang reda ini datang terlalu lewat. Hari-hari yang menyeksakan terperangkap tanpa makanan, air atau oksigen telah menguras setiap titis kekuatan legenda beliau. Beliau masih sedar, tetapi beliau dalam kesakitan yang amat sangat. Beliau tidak lagi mampu berdiri. Beliau tidak lagi mampu berjalan. Dan para pendaki yang masih tinggal terpaksa membuat satu pilihan yang benar-benar mengerikan. Bayangkan berada di dalam kemah itu pada saat itu juga. Anda telah kelaparan, kehausan, dan sesak nafas di zon maut selama beberapa hari. Badan Anda secara literal sedang memakan otot-otot sendiri. Hanya untuk memastikan organ-organ Anda terus berfungsi. Anda membuka zip pintu kemah yang beku itu. Ais merekah di bawah jari-jari Anda yang sudah terkena radang dingin. Dan Anda melihat langit yang cerah. Keselamatan menanti ribuan kaki di bawah. Tetapi untuk mencapainya, Anda perlu melihat rakan Anda, seorang lelaki yang membuka laluan. Seorang lelaki yang baru sahaja mencipta sejarah. Seorang lelaki dengan pasangan yang sedang mengandung, menunggu di rumah dan menerima kenyataan yang mengerikan bahawa dia tidak dapat turun bersama Anda. Sekarang, bayangkan Anda adalah Alan Rose. Dia masih sedar ketika melihat para pendaki yang sama-sama menderita dengannya. Orang-orang yang berkongsi tali hayat dengannya dan menyaksikan mereka secara senyap-senyap memutuskan nasibnya. Mereka tiada pilihan dan jauh di sudut hati, dia juga tahu perkara itu. Tiada pertengkaran atau ucapan dramatik yang direkodkan pada pagi itu. Tidak ada keperluan. Dalam salah satu detik paling memilukan dalam sejarah pendakian gunung, Kurt dan yang lain memutuskan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan meninggalkan Alan di dalam kemahnya bersama mayat Julie. Tetapi melarikan diri dari kemah tidak bermakna mereka telah berjaya melarikan diri dari K2, kerana gunung itu masih belum selesai menuntut korbannya. 5 pendaki melangkah keluar dari kem 4 pada pagi itu untuk membuat usaha terdesak demi kelangsungan hidup. Kurt Diemberger, Willy Bauer, 2 pendaki Austria bernama Alfred Imetzer dan Hannes Wieser, dan seorang pendaki Poland bernama Dobrosława Miodowicz Wolf. Dan ketika mereka mula terhuyung hayang menuruni cerun curam yang bersalji, kesan terperangkap di zon maut selama seminggu terus mengejar mereka. Tidak jauh di bawah kem 4, hanya beberapa ratus kaki dari kemah yang baru sahaja mereka tinggalkan, Alfred dan Hannes terus rebah. Badan mereka yang telah dihentam oleh buta salji yang teruk dan keletihan fizikal yang melampau, akhirnya tidak mampu bertahan lagi. Mereka meninggal dunia di situ juga, di atas salji. Dobrosława teruskan perjalanan, berjuang menuruni ribuan kaki, tetapi dia juga sudah kehabisan tenaga. Akhirnya dia rebah dan meninggal dunia, terikat pada tali tetap antara kem 2 dan kem 3, di mana mayatnya ditemui pada tahun berikutnya. Sebenarnya, daripada 7 pendaki yang terperangkap di kem 4, hanya Kurt Diemberger dan Willy Bauer yang berjaya turun dari gunung itu dengan selamat. Alan sendiri dipercayai telah meninggal dunia pada 10 Ogos 1986 bersendirian di dalam kemah pada ketinggian 26,760 kaki. Dia meninggalkan teman wanitanya, Deborah Sweeney. 3 minggu selepas kematiannya, dia melahirkan anak perempuan mereka, Holly. Bagi dunia pendakian, Alan Rouse ialah perintis legenda yang sentiasa hidup di hujung batas dan akhirnya mengorbankan nyawanya. Holly membesar tanpa benar-benar mengenali siapa ayahnya yang sebenar. Dia hanya mengenalinya sebagai seorang legenda yang cemerlang dan bercita-cita tinggi yang membuka laluan di gunung ganas. Kelima-lima mayat itu kekal di tempat mereka meninggal di zon maut.
Musim pendakian tahun 1986 itu adalah antara yang terburuk dalam sejarah K2. Dan tidak seperti gunung-gunung lain, apa yang menjadikannya menakutkan ialah betapa kejam dan biasa keadaannya. Kerana gunung-gunung lain mendapat reputasi mereka melalui peristiwa seperti ribut dahsyat dan runtuhan seraj yang meragut belasan nyawa dalam satu pagi. Satu musim yang mengerikan yang mengubah statistik untuk beberapa dekad. K2 bukan begitu caranya. Lihat pada nombornya. Sejak percubaan serius pertama untuk menawan puncak K2 pada awal 1900-an, lebih daripada 800 pendaki telah berdiri di puncaknya. Dalam tempoh yang sama, hampir 100 orang telah mati ketika mencuba. Ini bermakna sekurang-kurangnya seorang pendaki telah mati ketika cuba sampai ke puncak bagi setiap 8 orang yang berjaya sampai ke puncak. Bandingkan itu dengan Everest. Everest telah berjaya didaki lebih daripada 11,000 kali. Kira-kira 340 orang telah meninggal dunia di sana. Itu adalah kadar kematian kurang daripada 1%. K2 secara statistik adalah 10 kali lebih membawa maut daripada gunung tertinggi di bumi. Dan untuk memahami mengapa K2 jauh lebih berbahaya, anda perlu melihat perbezaan cara kedua-dua gunung ini membunuh. Di Everest, punca kematian yang paling berpunca daripada faktor fisiologi. Pendaki tewas akibat penyakit altitude, keletihan atau terdedah kepada cuaca ekstrim. Mereka memaksa diri terlalu kuat, duduk di atas salji dan akhirnya tidak bangun semula. Jika anda sangat kuat, bersedia dengan baik dan mengatur langkah sendiri, anda mempunyai peluang yang lebih baik untuk menguruskan risiko tersebut. Anda mempunyai sedikit ilusi kawalan. K2 menghilangkan semua kawalan itu. Ribut yang tidak dapat dijangka, runtuhan salji yang tidak dapat dijangka, penurunan suhu. Sekumpulan pendaki Rusia telah mengalami perkara itu sendiri pada tahun 2006. Ekspedisi mereka dikenali sebagai pasukan Kuzbas. Ia adalah skuad 9 orang yang dinamakan sempena kawasan pelumbungan Serbia yang menaja mereka. Ketua pasukan itu ialah Yuri Udiashev, seorang veteran berusia 51 tahun yang telah pun menawan Dolgiri, Makalu, Lhotse dan Everest. Tetapi K2 tidak peduli tentang pencapaian anda. Musim panas tahun 2006 sangat kejam. Sejak minggu pertama, pasukan itu hanya dapat melihat gunung itu dengan jelas sekali sahaja dalam 7 hari pertama. Sepanjang masa selebihnya, gunung itu tersembunyi di sebalik ribut. Hujan batu telah memusnahkan kemah mereka di Kem 1 dengan beberapa batu seberat lebih 40 paun. Angin mencecah 90 batu sejam pada ketinggian 21,000 kaki. Kebanyakan ekspedisi lain di gunung itu pada tahun tersebut telah mengemas barang dan pulang ke rumah. Pasukan Kuzbas tetap tinggal kerana seperti yang diketahui, komuniti pendaki Rusia terkenal dengan ketabahan mereka dan mampu bertahan dalam tahap penderitaan yang luar biasa dalam keadaan yang membuat ekspedisi lain berpatah balik. Kumpulan teras terdiri daripada Arkady Kuvakin, jurulatih pasukan, Alexander Foyt dan Pyotr Kuznetsov. Antara Yuri, Alex dan Pyotr saja, 3 lelaki ini telah berjaya mendaki gunung setinggi 26,000 kaki sebanyak 12 kali. Mereka jelas bukan amatur yang cuba melebihi kemampuan. Mereka ialah yang terbaik yang Rusia ada. Jika ada sesiapa yang layak untuk sampai ke puncak itu, merekalah orangnya. Jadi, 2 pendaki telah tinggal dan bergabung dengan kumpulan Rusia. Jacek Teller dari Poland, Terence Bannon dari Ireland Utara, dan ekspedisi Kuzbas adalah yang terakhir bertahan di K2. Dan jika mereka ingin mencuba untuk sampai ke puncak, inilah kumpulan yang patut melakukannya bersama. Jadi Yuri dan yang lain terus bergilir-gilir menghantar kumpulan kecil naik dan turun laluan serta membina semula apa yang musnah akibat gunung itu sambil menunggu peluang ke puncak yang tidak kunjung tiba. Walaupun mereka nampak berlagak berani, mereka bukannya nekat. Mereka menetapkan tarikh akhir untuk diri mereka sendiri jika keadaan tidak bertambah baik. Menjelang 13 Ogos, mereka akan pulang ke rumah. Tetapi pada pagi 13 Ogos itu, langit anehnya cerah buat pertama kali dalam beberapa hari. Inilah peluang mereka. Mereka akhirnya boleh cuba untuk sampai ke puncak gunung yang ganas ini. Untuk percubaan ke puncak ini, pasukan itu berpecah kepada 3 kumpulan untuk mendaki ke puncak. 2 orang Rusia, Viktor Kolbachenko dan Alexander Gaponov, mengetuai di hadapan. Di belakang mereka ialah Yuri, Alexander Foyt, Pyotr dan Arkady. Dan kumpulan ketiga, termasuk pendaki Poland Jacek Teller dan Terence Bannon dari Ireland Utara, mengikuti dari jarak jauh. Menjelang pukul 1 petang,
Ketiga-tiga kumpulan itu telah sampai ke bahagian atas K2 di satu kawasan yang dipanggil bottleneck pada ketinggian 27,400 kaki, iaitu peringkat terakhir dan paling berbahaya sebelum ke puncak. Bahagian ini adalah lorong sempit yang hampir menegak, terdiri daripada batu dan ais. Tetapi namun, yang paling menakutkan bukannya kecuramannya. Ketakutan datang daripada apa yang tergantung betul-betul di atasnya. Kerana tepat di atas bottleneck ini terdapat serak besar yang tergantung, tidak stabil seperti roket Soviet pada hari pelancaran. Disebabkan susun atur gunung ini, pendaki tidak boleh mengelak tebing ais ini. Mereka terpaksa berjalan betul-betul di bawahnya. Itu bermakna, selama beberapa jam yang menyeksakan, para pendaki terdedah kepada struktur yang tidak stabil dan sentiasa retak, yang boleh menjatuhkan serpihan ais sebesar bangunan tanpa amaran dan semuanya tanpa perlindungan. Melalui bottleneck itu, pada dasarnya seperti bermain roulette Rusia dengan gunung tersebut. Pasukan itu tahu risikonya, namun mereka tetap meneruskan. Mereka bergerak dengan mantap melalui couloir, terikat tali dan fokus. Mereka kuat. Mereka melakukan segala-galanya dengan betul. Dan puncak itu sudah kelihatan. Dan kemudian, ia berlaku. Satu blok besar salji beku dan ais, selebar 400 kaki dan sepanjang 260 kaki, terpisah dari cerun di atas mereka dan melanggar kawasan sempit itu dengan kelajuan penuh. Tiada sebarang amaran, tiada bunyi retakan, tiada gegaran, tiada apa-apa. Jauh di atas mereka, kekuatan blok itu mencetuskan satu bahagian besar ais yang terpisah. Satu runtuhan salji yang senyap menyapu turun melalui couloir itu. Ia melanda pasukan Rusia pada ketinggian 27,400 kaki, menghumban keempat-empat lelaki itu dari permukaan hampir menegak. Dalam beberapa saat sahaja, Alexander, Yuri, Piotr dan Arkady terjatuh beribu-ribu kaki ke bawah gunung itu. Keganasan jatuhan itu dan ribuan tan ais serta salji yang mengikutinya telah menimbus mereka sepenuhnya. Baki ahli pasukan dapat mengesan sisa runtuhan salji itu sejauh 25,600 kaki ke bawah. Mereka mencari lebih dari 1 jam. Tiada apa-apa. Tiada tanda keempat-empat lelaki itu di mana-mana di gunung tersebut. Tiada satu pun mayat mereka yang pernah ditemui. Tiada siapa pun tahu di mana mereka berada. Sehinggalah 18 tahun kemudian, pada musim panas tahun 2024, satu ekspedisi dari Itali tiba di K2 untuk memperingati ulang tahun ke-70 pendakian pertama gunung itu. Semasa berjalan di glasier, jurugambar ekspedisi Riccardo Salvatico terjumpa sesuatu yang pada mulanya disangkakan peralatan lama yang separuh tertanam dalam ais. Ia bukanlah peralatan, tetapi satu mayat yang terpelihara dengan sempurna, dengan pakaian yang mempunyai logo Bask, sebuah jenama pendakian gunung dari Rusia. Ricardo menghubungi Jacek Teller, pendaki dari Poland yang telah terselamat daripada runtuhan salji pada tahun 2006, dan menyaksikan 4 rakan sepasukannya terkorban. Dia mengesahkan tanpa ragu bahawa kedua-dua Piotr dan Arkady memang mempunyai barangan dengan logo Bask. Mayat itu dibawa ke Memorial Gilki, iaitu monumen batu di kaki gunung K2, tempat para pendaki yang terkorban diingati dan diberikan pengebumian yang sewajarnya. Tetapi sebelum dikebumikan, sampel DNA telah diambil di situ juga, dan semua bukti menunjukkan bahawa mayat itu adalah milik Arkady Kuvakin. 3 lelaki yang lain masih berada di dalam ais, menunggu untuk ditemui. Ekspedisi Rusia telah hilang di K2 tanpa sebarang pertikaian. Gunung itu seolah-olah menelan mereka. Tetapi, apa yang berlaku pada tahun 2008 adalah sebaliknya. 11 orang telah meninggal dunia. Gunung itu hampir tidak menyimpan sesiapa pun daripada mereka, dan orang-orang yang turun kembali dengan selamat menghabiskan bertahun-tahun saling menyalahkan atas apa yang mereka telah lihat, apa yang mereka telah lakukan, dan apa yang mereka pilih untuk tidak lakukan. Peristiwa ini mencetuskan salah satu perdebatan paling hangat dalam sejarah pendakian gunung. Semula kerana bagaimana perangkap itu dipasang. Menjelang musim panas tahun 2008, suasana di kem pangkalan K2 menjadi sangat tegang dan berbahaya. Selama lebih 2 bulan, ribut yang ganas telah melanda gunung itu, menghalang sesiapa pun daripada membuat percubaan ke puncak. Pendaki-pendaki terperangkap di dalam kemah mereka, memandang ke arah puncak, melihat sumber dan semangat mereka semakin berkurangan. Tetapi bukan cuaca sahaja yang menjadikan tahun 2008 begitu tidak menentu. Ia juga disebabkan oleh jumlah orang yang ramai di gunung itu. Terdapat pelbagai ekspedisi antarabangsa dari negara-negara berbeza di seluruh dunia. K2 tidak dibina untuk orang ramai. Apabila beberapa pasukan yang bercakap dalam bahasa berbeza
cuba untuk menyelaras satu percubaan ke puncak, komunikasi menjadi terganggu. Untuk mengelakkan kekacauan, Ketua Ekspedisi Utama seperti Wilco van Drooyen, Ketua Amerika Mike Ferris dan Ketua Korea Selatan Kim Jae-soo telah memanggil satu mesyuarat penyelarasan penting di kem asas, di mana mereka bersetuju untuk menggabungkan sumber mereka. Sherpa dan porter terkuat dari pasukan Korea dan antarabangsa akan naik mendahului kumpulan utama dan memasang tali keselamatan melalui kawasan sempit itu. Ia adalah satu rancangan yang kukuh. Tetapi sebaik sahaja mereka meninggalkan kem 4 dalam kegelapan malam pada 1 Ogos, rancangan itu terus gagal sama sekali. Pasukan pendahulu porter dan Sherpa telah menerima arahan tegas untuk membawa gulungan tali yang berat ke atas gunung dan memastikan kawasan sempit itu selamat. Lorong ais curam, 80 darjah yang menakutkan yang kita bincangkan tadi, di mana satu tergelincir saja boleh membawa maut serta-merta. Itulah satu-satunya tempat di mana tali adalah wajib dan tidak boleh dikompromi sama sekali. Sebaliknya, dalam kekeliruan waktu gelap, pasukan pendahulu telah melakukan kesilapan besar dan mula memasang tali tepat di atas kem 4 di cerun yang sebenarnya boleh dilalui dengan mudah oleh pendaki berpengalaman tanpa tali keselamatan. Apabila pasukan pendahulu akhirnya sampai ke kawasan sempit itu, satu-satunya tempat yang benar-benar memerlukan tali, mereka telah kehabisan tali sepenuhnya. Apabila matahari terbit pada 1 Ogos 2008, baki para pendaki tiba di kaki kawasan sempit itu. Sebaliknya, daripada laluan bertali yang jelas ke puncak, mereka mendapati pasukan pendahulu sedang panik cuba menarik tali dari bahagian bawah gunung untuk dibawa ke atas. Berpuluh-puluh pendaki terpaksa berdiri sahaja di zon maut pada ketinggian 27,000 kaki, betul-betul di bawah bongkah ais besar yang tergantung itu. Mereka menunggu selama berjam-jam dalam udara tipis yang sejuk membeku. Badan mereka semakin merosot dengan cepat. Hipoksia mula berlaku. Setiap minit yang mereka tunggu adalah 1 minit yang mereka tidak akan ada untuk turun. Pada masa tali akhirnya dipasang dengan selamat dan para pendaki mula menarik diri, mereka naik melalui laluan sempit itu, hari sudah pun petang. Peraturan tidak bertulis di K2 ialah anda mesti berpatah balik sebelum jam 2.00 petang, tidak kira seberapa hampir anda, untuk memastikan anda boleh turun sebelum gelap. Tetapi demam puncak adalah satu penyakit yang membutakan. Selepas 2 bulan menunggu dan dengan puncak betul-betul di depan mata mereka, hampir tiada siapa yang berpatah balik. Jer McDonald, Wilco van Drooyen, Marco Confortola, kumpulan dari Korea Selatan, dan pasangan dari Norway semuanya meneruskan perjalanan melalui laluan sempit itu dan sampai ke puncak. Mereka semua sampai ke puncak antara jam 5 hingga 7.30 petang. Jer dengan bangganya menanam bendera Ireland. Dia adalah seorang yang sangat popular dan disayangi semua di kem asas. Dikenali kerana bermain tramboron di dalam kemah dan menaikkan semangat apabila cuaca suram. Dia mendaki semata-mata demi keseronokan mendaki dengan harapan menjadi orang Ireland pertama yang menakluk K2. Dan dia berjaya. Cecily Scott dan Roth Bay bercium di puncak. Cecily sendiri adalah seorang atlet ketahanan elit, sehingga dia kemudiannya menjadi wanita pertama dalam sejarah yang menyeberangi Antartika tanpa bantuan. Orang Korea meraihkan kejayaan negara mereka. Berbeza sekali dengan pendaki bebas, ekspedisi Korea Selatan beroperasi seperti unit tentera. Mereka mendapat tajaan yang besar, membawa peralatan yang banyak dan berada di bawah tekanan nasional yang amat besar untuk berjaya. Dan seorang pendaki gunung Perancis berumur 61 tahun bernama Hugo de Barrade. Beliau adalah pendaki tertua di K2 pada musim itu. Beliau sudah pernah menjejakkan kaki di puncak Everest pada tahun 2004. Tetapi K2 adalah obsesinya. Dan cubaan ketiganya di gunung yang ganas itu benar-benar membawa tuah. Mereka telah mencipta sejarah. Tetapi kini mereka sudah beberapa jam lewat dari jadual, keletihan dan akan menuruni kawasan ais paling berbahaya di dunia dalam kegelapan. Dan walaupun mereka belum mengetahuinya, gunung itu sebenarnya sudah memasang perangkap. Untuk kembali ke keselamatan di kem 4, setiap pendaki perlu melalui semula laluan bottleneck. Bayangkan perlu meredah cerun ais curam itu sambil sesak nafas akibat hipoksia selepas mendaki hampir 20 jam dalam kegelapan yang pekat. Satu-satunya talian hayat anda ialah tali nilon nipis yang dipasang oleh pasukan pendahulu awal pagi tadi. Jika anda berpegang pada tali itu, anda selamat. Jika tidak, anda mati. Pendaki pertama yang sampai ke bottleneck semasa menuruni ialah warga Norway
Rolf dan Cecily. Ketika itu baru saja melepasi jam 8 malam. Mereka sedang menavigasi tali tetap dalam kegelapan, bergerak perlahan dan berhati-hati. Cecily berada sedikit di hadapan pada tali itu dan suaminya Rolf berada betul-betul di belakangnya. Dan kemudian, tanpa sebarang amaran, bunyi seperti tembakan meriam bergema di seluruh gunung. Seraj itu akhirnya patah. Sebahagian besar bongkah tebing ais yang tergantung itu terputus dan jatuh. Beribu-ribu tan ais menjunam turun melalui kulua dalam kegelapan. Ia mengenai Rolf Bay secara langsung, menyapunya jatuh dari gunung dan ke dalam jurang dalam sekelip mata, betul-betul di hadapan istrinya. Tetapi runtuhan salji itu bukan saja meragut nyawa Rolf. Ais yang jatuh itu bertindak seperti gilotin gergasi. Ia memotong tali keselamatan tetap yang telah dipasang oleh pasukan pendahulu sepanjang pagi itu dengan begitu bersih. Di atas laluan sempit itu, hampir 2 dozen pendaki yang keletihan dan kesejukan kini terperangkap sepenuhnya pada ketinggian melebihi 27,000 kaki dalam kegelapan. Tanpa tali, tanpa laluan selamat untuk turun dan zon maut itu menguras sisa tenaga mereka. Dan satu-satunya talian hayat mereka untuk keselamatan telah hilang begitu sahaja. Menyimpang sekejap. Setiap bulan ada satu cerita yang tidak pernah dimuat naik ke YouTube. Ia ada di Patreon jika anda mahukannya. Pautan di bawah. Sekarang, di mana kita tadi? Panik besar mula tercetus. Dalam gelap, beberapa pendaki mula panik. Mereka dengan tergesa-gesa mula cuba untuk memanjat turun tanpa tali di bahagian ais yang paling berbahaya di dunia secara membuta tuli, takut bahawa kesejukan melampau dan kekurangan oksigen mungkin akan membunuh mereka sebelum matahari terbit. Salah satu daripada mereka ialah sekumpulan pendaki dari Korea Selatan bersama Sherpa mereka, Yumuk Baltai. Mereka dengan terdesak cuba mencari jalan untuk turun dalam kegelapan. Ia adalah satu kesilapan yang membawa maut. Dalam kekeliruan dan kegelapan itu, mereka tergelincir. Mereka terjatuh menuruni cerun curam itu. Tetapi sebaliknya daripada terjatuh sepenuhnya dari gunung, mereka terperangkap dengan ganas dalam jaring tali-tali yang telah terputus itu. Mereka tergantung terbalik dan mengiring di atas ais yang curam itu. Cedera, berdarah, dan terperangkap tanpa harapan. Lebih tinggi di cerun itu, Wilco van Drunen, Marco Confortola, dan Jer McDonald menyedari bahawa cuba untuk turun dalam gelap adalah mustahil. Sebaliknya, mereka memilih untuk tidur di kawasan terbuka pada ketinggian 27,000 kaki. Mereka berkumpul rapat di dalam salji tanpa kemah, beg tidur atau air, menggigil dengan kuat ketika zon maut perlahan-lahan mencekik nyawa mereka. Secara ajaib, mereka berjaya bertahan sepanjang malam itu. Tetapi apabila matahari akhirnya terbit pada pagi 2 Ogos 2008, kengerian sebenar situasi mereka mula terserlak. Ketika Wilco, Marco dan Jer memulakan penurunan terdesak tanpa tali pada waktu pagi, mereka terserempak dengan kekusutan tali di kawasan sempit itu. Tergantung di situ, masih hidup tetapi semakin lemah, adalah pendaki Korea Selatan yang terperangkap itu. Di sinilah, di bawah bayang-bayang seraj yang berbahaya itu, para lelaki itu berkumpul. Di sinilah 11 orang akhirnya kehilangan nyawa mereka dalam beberapa jam sahaja. Dan di sinilah garis masa itu hancur, melahirkan misteri paling gelap dan paling hangat diperdebatkan dalam sejarah K2. Kerana apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh 3 lelaki itu, seterusnya bergantung sepenuhnya kepada siapa yang anda tanya. Wilco van Rooyen mendakwa dia yang sampai kepada pendaki Korea itu terlebih dahulu. Dia sendiri sudah berada dalam masalah serius. Pada ketika itu, penglihatannya semakin teruk dan peringkat awal buta salji sedang merampas penglihatannya sedikit demi sedikit. Dia berhenti, melihat kekusutan tali, para pendaki yang berlumuran darah tergantung padanya dan membuat satu pertimbangan. Dia terus bergerak. Dia kemudian berkata dia tidak dapat membantu mereka walaupun dia cuba. Dia berjaya kembali ke kem 4 seorang diri. Marco juga sampai kepada para pendaki Korea itu. Dia berhenti. Menurut pengakuannya sendiri, dia cuba untuk membantu. Kemudian dia meneruskan penurunan. Dia berjaya turun. Jer McDonald tinggal. Dia berusaha untuk melepaskan para pendaki Korea daripada tali. Berapa lama dia bekerja? Apa sebenarnya yang dia berjaya lakukan dan bagaimana keadaan mentalnya ketika dia melakukannya? Tiada siapa yang tahu. Inilah persoalan-persoalan yang memecah belahkan dunia pendakian kerana runtuhan seraj terakhir berlaku ketika dia masih berada di sana.
Ia telah menghanyutkan dia, para pendaki Korea dan Sherpa mereka, Jumik Bote, dari gunung itu dalam sekelip mata. Sekurang-kurangnya itulah yang dikatakan oleh seorang lelaki. Dalam catatan Marco, J.R. MacDonald bukanlah seorang wira, tetapi satu beban. Menurut lelaki Itali itu, tragedi itu berlaku seperti ini. Dia mendakwa dia dan J menghabiskan berjam-jam di kawasan sempit itu sehingga keletihan, cuba membetulkan kedudukan pendaki Korea yang terperangkap. Tetapi pada ketinggian 27,000 kaki, anda sedang berlumba dengan masa. Marco menyatakan bahawa ketinggian melampau dan keletihan akhirnya merosakkan kewarasan J. Marco menggambarkan dirinya sebagai seorang yang rasional dan tahu bila masa untuk berundur. Sambil mendakwa bahawa J menjadi beban yang hayal, hilang sentuhan dengan realiti dan merayau tanpa arah ke atas cerun sehingga menemui ajalnya. Dia sudah pun kembali ke Eropah memberi temu bual sebelum orang lain sempat turun dari gunung itu. Kemudian seorang lagi yang terselamat, Wilco van Rooyen, tampil di hadapan kamera dan memburukkan lagi keadaan. Dia bertemu media antarabangsa dan secara terbuka menuduh ekspedisi-ekspedisi lain sebagai pengecut. Dia menggambarkan budaya di atas sana sebagai masing-masing jaga diri sendiri. Dia berkata, persediaan yang lemah telah meragut nyawa. Tali telah dipasang di tempat yang salah dan tindak balas yang berkoordinasi boleh menyelamatkan nyawa orang. Dia menuding jari kepada semua pihak. Media antarabangsa sangat menyukainya. Apa yang pada mulanya merupakan kisah tentang 11 pendaki yang maut telah bertukar menjadi kisah tentang siapa yang meninggalkan siapa dan tuduhan saling dilemparkan antara para yang terselamat selama berminggu-minggu. Tetapi ada seseorang yang berada di gunung itu melakukan lebih banyak kerja menyelamat berbanding orang lain pada hari tersebut. Seseorang yang mempunyai gambar, seseorang yang mempunyai bukti. Namanya ialah Sherpa Pemba Gyaltse. Dia merupakan ketua Sherpa bagi ekspedisi Noreth, pasukan yang sama dengan J.R. MacDonald. Dia telah sampai ke puncak K2 bersama J pada 1 Ogos. Dia telah kembali ke Kem 4 pada malam itu. Dan pada pagi 2 Ogos, ketika Marco masih berada di suatu tempat di gunung dalam keadaan kritikal, Pemba telah naik semula. Dia menemui Marco yang hampir tidak sedarkan diri di bottleneck itu. Dia menyedarkan Marco dengan oksigen. Dia sedang membimbingnya kembali ke Kem 4 apabila satu lagi runtuhan salji meluncur turun dari atas dan menghempap mereka berdua. Marco mula tergelincir. Pemba memegang lehernya dari belakang dan terus berpaut. Marco sendiri kemudian mengakuinya dengan jelas. Pemba telah menyelamatkan nyawa saya. Lelaki yang telah menyelamatkan nyawa Marco masih berjalan keluar dari Karakoram dengan berjalan kaki, sementara Marco sedang memberi temu bual di Eropah. Dan apabila Pemba Sherpa akhirnya dapat bercakap, dia mempunyai sesuatu yang Marco tidak ada. Dia mempunyai gambar-gambar. Semasa operasi menyelamat, Pemba telah mengambil gambar resolusi tinggi di bottleneck itu. Pada zahirnya, cap masa digital pada fil-fil tersebut serta-merta mematahkan garis masa peristiwa yang diberikan oleh Marco. Tetapi rahsia sebenar tersembunyi di latar belakang. Kerana apabila penyiasat kemudian mengezoom masuk pada piksel gambar lebar Pemba, mereka dapat melihat lokasi tepat para pendaki. Piksel-piksel itu membuktikan bahawa J. MacDonald tidak hilang akal. Dia tidak berjalan tanpa tujuan menaiki cerun itu. Bukti menunjukkan bahawa dia telah dengan sengaja dan secara sistematik berusaha untuk membebaskan pendaki Korea itu dan dia telah berjaya. Versi yang Marco sebarkan dalam media global bukanlah apa yang sebenarnya berlaku. Pemba telah dipadamkan sepenuhnya daripada cerita itu sebelum dia pulang ke rumah. Dan sebagai gantinya, satu pembohongan telah berakar. Keluarga J menolak untuk membiarkannya begitu sahaja. Mereka terbang ke Pakistan dan bertemu secara langsung dengan para mangsa yang terselamat. Mereka menghabiskan bertahun-tahun mengumpul keterangan, membandingkan bukti dan mendesak agar siasatan penuh dijalankan untuk mengetahui apa yang sebenarnya berlaku di gunung itu. Mereka bekerjasama dengan pembikin filem dokumentari Nick Ryan yang filmnya pada tahun 2013 bertajuk The Summit telah memperincikan garis masa kejadian itu secara penuh, secara terbuka untuk sesiapa sahaja yang ingin melihatnya. Apa yang telah dibuktikan oleh filem itu dan apa yang disahkan oleh bukti daripada Pemba dan yang lain adalah mudah. Gerard MacDonald telah membebaskan pendaki Korea yang terperangkap sebelum beliau meninggal dunia. Dia membuat pilihan dengan sedar sepenuhnya tentang harga yang perlu dibayarnya jika terus berada pada ketinggian 27,000 kaki. Dan dia telah melakukannya hingga ke akhirnya. Mayat J. MacDonald tidak pernah dijumpai di K2. Dia diperingati di Memorial Gilkey
di kaki gunung tersebut. K2 meragut 11 nyawa dalam masa 2 hari. Hampir tiada seorang pun yang ditinggalkan. Untuk memahami dengan tepat bagaimana kejadian itu berlaku di gunung pada hari tersebut, tontonlah video ini.